Okey geng, Federal Reserve akhirnya buat keputusan yang ramai tunggu dan jawapan dia bukan potongan kadar yang agresif. Fed kekalkan kadar faedah pada Julai 3.50 hingga 3.75% dan unjuran median mereka masih menunjukkan hanya satu pemotongan kecil untuk tahun 2026. Inflasi PCE hujung tahun pula masih diunjurkan sekitar 2.7%. Maksud mudah dia, Fed belum rasa perlu melonggarkan dasar dengan cepat, jadi pasaran belum dapat rangsangan yang ramai harapkan. Itu sebabnya Bitcoin sekarang nampak tersepit antara harapan dan tekanan. Harga masih bergerak sekitar 70 hingga 75 ribu dolar dan pasaran cuba membaca sama ada keputusan Fed ini cukup neutral untuk memberi ruang kenaikan atau cukup keras untuk mencetuskan mood sell the news. Kawasan sekitar 79 ribu dolar pula dilihat penting sebab ramai pemegang spot ETF Bitcoin di Amerika boleh kembali ke titik modal asal kalau paras itu berjaya dicapai. Dalam masa yang sama, cerita besar kripto bukan lagi harga semata-mata. Di Amerika, sempadan antara SEC dan CFTC makin jelas. Bila majoriti aset semakin kuat dilihat bukan security, industri dapat sedikit ruang untuk bernafas. Itu juga sebabnya aset seperti XRP dapat nafas baru daripada cerita regulasi walaupun harga dia sendiri masih bergelut pada zon derivatif yang sensitif. Maksudnya sekarang, naratif undang-undang dan struktur pasaran dah sama kuat dengan analisis teknikal. Lepas itu kita tengok pula jambatan antara kripto dan keuangan tradisional. Stablecoin, deposit bertoken dan aset dunia sebenar atau RWA sekarang semakin jelas jadi tulang belakang fasa baru ini. USDC masuk ke ekosistem baru, pasaran RWA sudah melepasi 27 bilion dolar dan bank mula tokenkan deposit sebenar. Ini tunjuk duit besar tak lagi mahu sekadar tengok dari luar. Mereka mula bina sistem yang boleh sambungkan dunia bank dengan blockchain secara lebih praktikal. Pada masa sama, pembayaran digital berasaskan AI juga mula bergerak dari teori kepada penggunaan yang lebih nyata. Stripe lancar Tempo, World dan Coinbase membina kit identiti manusia untuk ejen AI, tetapi pada masa sama, isu keselamatan modul AI pun mula timbul. Industri memang bergerak laju, tetapi setiap inovasi baru datang dengan lubang risiko baru. Dekat bahagian pasaran pula, derivatif on-chain terus matang. Perpetual Futures DEX makin hampir kuasai 20% pasaran global dan Hyperliquid pula membawa indeks S&P 500 masuk ke dunia kripto secara 24 jam. Ethereum cuba membaiki pengalaman pengguna dengan fast confirmation rule, manakala perlombongan Bitcoin pula bergerak dalam dua arah berbeza. Satu arah tunjuk mesin baharu dan pembiayaan institusi, satu lagi arah tunjuk kejatuhan hash rate yang boleh jadi isyarat tekanan pelombong. Bila kita zoom keluar, gambar dia lagi besar. Korea Selatan percepat ujian digital won, UK mahu hentikan sementara derma politik dalam kripto, Bhutan pula terus aktif mengurus treasury Bitcoin. Jadi kerajaan di seluruh dunia bukan lagi duduk tepi tengok. Mereka dah mula masuk gelanggang. Jadi bila semua ini digabungkan dengan keputusan Fed tadi, mesej dia memang keras. Kripto sekarang tidak lagi hidup dalam fasa liar lama yang hanya bergantung pada meme dan euforia. Ia sedang masuk ke fasa yang lebih matang, lebih institutional, lebih politikal dan lebih tidak memaafkan. Bitcoin masih jadi pusat sentimen, tetapi stablecoin, RWA, AI payment, derivatif on-chain dan kejelasan regulasi sekarang sama penting dalam bentuk arah pasaran. Soalan besar sekarang bukan sama ada market masih bullish atau tidak. Soalan sebenar, siapa yang cukup cepat faham perubahan struktur ini sebelum majoriti orang lain baru mula sedar?